Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Walladzi khalaqakum min tinin thumma qala adana wa ajalun musamman thumma antum tamtarun. Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihil lima ughliqa wa khatimil lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Maqulatul Jauhar. Kalau ayah dipanggilkan kata Jauhar, istilah ulama makulah ni. Kalau jirim istilah ulama usul. Ayah dibandingnya bajak apa hari tu. Bajak apa hari. Bermula makulah yang pertama, yakni daripada 10 tu, ialah Jauhar, iaitu Jauhar tu, yakni ta'rif Jauhar di sisi al-hukama, di sifat falasafah. Jauhar itu khabar, ialah suatu yang lepas dan tidak berhajat. Kata lepas tu daripada tempat ataupun zat. Boleh pakai tempat pun boleh pakai, zat pun boleh pakai. Iaitu ibarat kata daripada tempat. Kalau daripada tempat tu ia kena royak nun, suatu yang lepas daripada tempat ataupun zat. Lepas tu lafaz tidak berhajat tu ia kena guna kepada zat ataupun tempat. Tu panggil Jauhar. Ada dia tu tidak hajat kepada zat. Kerana dia tu diri zat dah. Pada yang baharu lah tak kecek ni. Jauhar ia tak pergi kecek ha tu Jauhar ni baharu lah. Tak serupa dengan yang baharu. Dengan makna bahawasanya tiada adalah ia Jauhar itu tu sifat ataupun a'rab bagi yang lainnya, lain daripada Jauhar. Dengan ni nak taswir makna. Nak taswir suatu yang lepas daripada tempat, daripada zat tu. Nak taswir situ. Dengan makna bahawasanya tiada adalah ia Jauhar tu sifat ataupun a'rab bagi yang lain. Dia bukan a'rab. Atau dikatakan boleh juga kita buat takrif gini, terkaya dan terlepas ia Jauhar tu. Pada ada itu terlepas terkaya daripada maudhu'. Ada dia tu lepas daripada maudhu'. Maudhu' ni barang yang terkakar dengannya oleh a'rab. Barang yang terkakar dengannya oleh a'rab. Ayat dulu tu iaitu apa? A'rab nak ada tu kena duduk di dia. Tu mengita maudhu'. Maka Jauhar ni dia terlepas daripada maudhu'. Kalau dia berhajat kepada maudhu', maka hak tu panggil a'rab. Di sini Jauhar. Maka Jauhar ia tak ada berhajat kepada a'rab. Jauhar ia tak ada berhajat kepada maudhu'. Makan dah lah. Yang maudhu' ni tempat hak yang nak boleh ada a'rab tu. A'rab nak ada kena tupai di dia. Dia itulah panggil maudhu'. Maka Jauhar ia tak ada gitu tupai di maudhu'. Yang maudhu' ni istilah ulama falsafah ni, maudhu' ni, lafaz maudhu'. Atau ni ya lafaz au dalam ibarat hak Arab ni. Ya lafaz au di sini bukan ya syak rawi. Cuma ia nak royak takrif yang kedua. Maksudnya takrif di sisi hukama. Atau tengok oleh Walid kata ini syarih hendak menyatakan pula takrif Jauhar di sisi al-mutakallimin. Ini di sisi mutakallimin.
atau perkara ini atau bermula ia jauhar tu ialah perkara yang mengambil lapang, mengambil tempat kosong bagi zat dia. Bukan orang kata jauhar tu diri ambil lapang tu, diri perkara yang ambil lapang tu. Tu diri perkara hak ambil tempat kosong tu. Bukan kata ambil tempat kosong tu bukan jauhar. Diri perkara hak ambil tu. Batu lah tu ambil tempat kosong bagi dia. Batu tu. Tu mengenai jauhar. Dan iaitu perkara yang mengambil lapang tu ialah barang yang mengambil oleh zatnya, zat barang tu mengambil akan qadar daripada tempat kosong. Barang satu perkara hak ambil oleh zat dia tu akan qadar daripada tempat kosong. Faham tak? Ya kena ada barang tu. Bukan kena qadar diri ambil, tak, ya kena diri barang tu. Benar lah cik. Benar hak ambil tempat kosong. Benar tu mengenai jauhar. Kata ambil daripada tempat kosong tu yakni pada mauhum jiwa. Bukan pada hakikat ada. Kerana pada hakikat tu tak ada tempat kosong. Penuh dengan udara dah. Habis. Pas yang ambil juga tu mana ya udara sepak wi. Dah ketak sama dia. Bermula misal demikian jauhar itu adalah ia seperti zat bagi si Zaid. Ya sebab alih Arab ni yuri seperti tu yuri dengan lafaz kah kah. Lepas tu kita takdir tu. Wa misalu zalika lah tak takdir Arab tu. Cuma tak uyawi. Bermula misal demikian jauhar itu adalah ia seperti zat bagi si Zaid. Wallahu alam. Ke-1. Ini adalah misal bagi bahagian jisim daripada jauhar. Kerana apa? Boleh kata ni bahagian jisim ni kerana bermula jauhar itu ini ni rujuk kepada zat Zaid tu lah. Kerana bermula jauhar itu ialah bermula bahagian jauhar di sisi hukamat tu ialah 5. Hak ni di sisi hukamat adalah 5. Hak itu wak bawah tu. Iaitu 5 tu hayula. Ini istilah dia ni. Surah, jisim, jauhar mujarrad tu kita wak nafah situ. Dan akal. Gitu. Hayula ni royak dahulu. Tempat ataupun kakah. Tempat ataupun kakah bagi gambar tu. Surah ni makna perkara yang jatuh pada tempat tu. Gambarkan tak? Seperti kayu tu. Diri kayu tu mengenai hayulah. Diri dia tu tak dibentuk lagi. Diri tokoh diri dia tu mengenai hayulah. Kakah dia tu. Lepas tu surah ni hak jatuh pada gambar, hak jatuh pada hayulah tu. Mana mari bentuk hayulah dia di toko kayu gitu. Gambar je tu. Gambar hak nak bentuk hayulah tu. Lepas tu apabila bentuk mari dah kapuh hayulah dengan surah iaitu bait jisim. Batu bait toko kayu tu. Di kakah dia, lepas tu mari buat rupa tu bait jisim. Ya istilah buat dia. Cuma tak gambar, so tak gambar nak wi pihak kita, wi pihak dia. Hak hukamat. Lepas tu mengatakan nafsu. Nafah ni maknanya dia bukan hayulah, bukan surah, bukan jisim. Tetapi dia ni bergantung dengan jisim juga. Tetapi secara nak merentah dan tadbir. Dan akal ni begitu juga. Bukan hayulah, bukan surah, bukan jisim. Tapi dia gantung dengan jisim secara nak beri bekah. Nak beri kat sini kata gini. Gitulah. Ni pendapat Fu'emo ni, Fu'hukamah. Itu tempat rujuk dia. Hasyiah Alamah Syekh Zainul Mursafi. Muka 129. Ba'da ni kemudian daripada kitab Makulatil Wadihah. Lepas dia kitab tu. Itu mari jauhar. Itu makulat yang pertama. Makulatul kam. Dan kam atas sana tu. Iaitu kam tu maktufun atas barang yang sebelum daripada kam. Itu kena ada jauhar tu lah. Kata maktuf
kata di atas dia tu dengan huruf atif yang mahzuf. Dan demikian itu demikian maktuf bi'atifin mahzufin tu ada molek tu rajak wasiat tu. Ialah harus ia demikian itu tu. Seperti ini bermula demikian keadaannya buat mana? Buat gini. Bermula keadaan demikian itu ialah harus buat gitu. Bermula keadaan demikian itu ialah harus tu adalah ia seperti barang yang telah menjaga atas barang oleh Syekh Al-Bahuti. Maka tiada hajat lagi sabit bagi mendakwa bahawa sesungguhnya al-atif tu huwa atah tu ialah mahzuf, dihazahkan dia kerana menyempitkan nazim Sa'id. Kata musannif we huwa atah ni kerana takut disepit sepit kalau we huwa atah. Bukan makna gitu, bukan makna kata darurah nawe dak, sebab ya we harus dah. Wa atah tu diri wa atah ya harus. Bukan atau diri wa atah tu kerana darurah di sini. Tak boleh. Dan iaitu al-kam tu. Ialah satu arak yang menerima ia arak akan bagi zatnya zat arak tu. Murak dengan kata menerima ia akan bagi zatnya tu, makna dia diri dia tu boleh terima bahagi. Makna dia diri dia tu boleh terima bahagi. Diri kam tu boleh terima bahagi. Yakni kata nerima bahagi tu yakni menerima bahagi yang bahasa wahmiyah, yang bahasa kira ya. Bukan nak kita pergi kerak sungguh kan. Bukan mik kayu mik gapo pergi kerak sungguh dak. Diri kita kira tu. Diri kita kira tu. Ni boleh belah 4, ni boleh belah 5, ni boleh kerak. Tak pergi kerak lagi apa ni. Apa tu? Mana ni? Apa tu? Bermula misal demikian kam itu adalah ia misal tu seperti segala bilangan dan maqadir sakatan tu. Kalau bagi lafaz bilangan tu isyarat kepada kam munfasil, akan nyata di tambahan bawah tu. Dan maqadir sakat tegopo tu isyarat kepada kam muttasil. Misal ki hak maqadir tu seperti qad, bukan za tu atau dia tu titik di atas dia. Bukan dia tu titik atas dia, gi pecek za dah. Dia bukan tulis dengan kalah boleh kata kan. Dia pah ya toko panggil dah tu titik dengan huruf. Tambahan atas syarah. Ni tak ada ni dalam nunggu hak sah tu. Tambah masuk. Ambil daripada khulasa hak Dr. Fadil Ahmad bin Abdul Rahman Kanga Al-Fatani Al-Azhari Hafizahullah. Bermula al-kam itu terbahagi ia al-kam tu kepada dua bahagian. Pertamanya daripada dua tu ialah kam al-muttasil, kam muttasil, iaitu kam muttasil tu barang yang ada padanya, pada barang tu ada hak mustarak, sakatan berkongsi. Sakatan terjemah pada hak, mustarak berkongsi. Klik. Tengok tahu nak ya? Ya klik ni. Dia tengok klik di rumah ya. Yakni benda yang dapat bagi kita oleh fardu takdir membahagikan dia. Kan apa? Kan arak tu, kan barang tu. Dan dapat menghubungi. Boleh kita fardu takdir. Bukan kita gikat sungguh. Kita fardu takdir benda ni. Boleh kita kerak, boleh kita hubung. Tu makna dia. Kan mutasi. Boleh kita kerak, boleh kita hubung. Maka kan mutasi itulah. Maka terbahagi oleh kan mutasi itu kepada dua. Kan mutasi inilah bagi debit dua. Pertamanya daripada dua tu ialah qarzat. Iaitu zat dia tetap. Duk gitulah, tak ada duk hanyut, tak ada duk pergi ke mana, tetap zat dia.
Zat tetap tak ada duk hanyut gitu. Bakal zat gitu. Iaitu koruz apa yang pertama tu tak apa. Iaitu yang pertamanya tu ialah qad. Maka hak mustarak dia tu, ya sebabkan mutasil ni ia ada hak mustarak. Ni hak mustarak. Ia boleh kongsi dua ni. Misalnya ni. Maka mana hak mustarak dia ni? Misalnya pada qad ni. Itulah ni. Kita kat ni. Lepas tu takdir kat sini. Tu. Maka tu buat gini. Ni hak mustarak ni dia boleh ni, boleh kerak ni, lepas tu boleh hubung. Lepas tu takdir tu nak kod ni pun boleh. Ni hak mustarak ni. Jadi dua ni kakak ni. Hak mustarak dia. Iaitu Allah iaitu al-qad. Maka hak mustarak ialah nuktah. Nuktah ni ialah titik. Ni kita terima bahagi dia dengan jalan kerak saja. Ni seperti tata gini. Ni. Maka hak mustarak dia nak pecah nak bagi dia tu. Kita nak bagi dia dengan titik ni. Berambut kata misalnya rambut. Pula terkerak. Ya situ lah. Kayak seperti titik dia lah. Titik masak ni. Titik dia. Tapi kat diri rambut tu jauhat. Diri dia tu. Diri panya dia tu. Diri panya dia boleh timur belah bagi tu. Tu bahagi tu Arab bagi rambut. Ni hak ni. Kalau qad hak dia nuktah. Manggil titik tu. Buat tekak dia titik dia. Dan sutuh atau ada qad. Hak yang pertama lagi, hak mutasil itu ialah sutuh. Hak ruzak ialah sutuh. Gamah? Dan tu atau ada kata qad tu. Dan sutuh. Maka hak mustarak ialah qad. Hak mustarak dia ialah qad pula. Sutuh ni sutuh. Ni sutuh. Abang lagi buat umur. Tak tahu jadi bisa bakang. Misalnya ni. Ni ketah lah. Ni ketah sutuh ni. Pepeh rasa itu angin. Maka kita boleh kok ni kan ya buat itu dia nampak dia tak gambar ni kita buat ni. Kita blok ni. Tu. Ataupun kita blok ni. Maka itu bit apa? Misalnya ketah itu bit ni. Bit apa tu bit? Bit kok ni. Gambar ketah. Ni. Kau ketah keping lah. Kata gerak tu lah. Kita kerak pah tu. Kata kerak tu dengan hak mustarak dia tu. Itu bit gini. Bit panye tu lah. Kalau panye dia tu kita kerak tu bit pah itu. Tu. Tak payah ni. Ngaji lama. Ngaji lama. Apa mak ayat tu. Gena ya boleh baca kita. Apa dia tanya dia. Tu okey pula. Gena boleh baca kitab kosong ni. Mana kena baris berkena bit ni. Kita ngaji. Siap aku kata. Kita tanya suruh ayat cara kita ngaji kata. Dan jisim. Al-jismu. Maka hak mustarak ialah sutuh. Hak itu sutuh pula. Sama ni jenis takar. Jadi bisa buat apa? Bisa buat rumah hari ni. Misalnya buat bina kan bina takar we digari molek. Dia resung kat gambar kat abah pun tak kerti nak buat. Gambar muka kering mana buat kepala terbelah. Buat napi kau kita bina takar gambar ambil. Bina takar. Ni bina takar dah. Pergi buat apa? Maka kalau kita kerak dia ambil sabung pergi ni. Maka kita kerak ni. Ingat takar kita kerak apa? Kita ambil keping ni tak? Di pak kerak dia tu. Sama? Sama? Kita ambil gitu. Desain lah. Kira ni nampak segi lah. Nampak segi, menaga segi, menaga segi kan ikut lah. Ni, desain. Apabila kita kerak dia, kita bagi hak mustarak dia. Maka itu bit ni, itu bit sutuh ni. Sama sabung kita kerak ya disutuh, kita kisi letak pergi disutuh tu bit keping. Tu mengikam hak muttasil hak qaruzak. Kedua daripada kan muttasil hak ada dua tu, dua bahagian tu. Ialah ghairu qarizak.
Zat dia tak tetap. Duk gi maka iaitu az-zaman masa. Hello. Duk gi mata kan. Hak tokoh gitu tokoh dia. Hak ni masa duk gi mata. Mana seperti telah lepas ni misal masa ni. Sekarang lagi akan datang. Hello. Kamu tu baca seperti telah lepas. Duk nyesal gopo ke nulis. Tak itu ayat masa. Seperti telah lepas, sekarang, lagi akan datang. Patut ia ada mutasir, ada hak mustarak dia. Apa mana hak mustarak yang dua ni? Hak mustarak yang dua ni ialah sekarang tu. Masa ya ni. Masa lagi semata lah hak dulu. Hak dulu. Ni buat gini tak? Ni sekarang. Hak dulu. Ni sekarang. Dulu. Ni lagi akan datang. Lagi akan datang. Sekarang ni. Hak mustarak dia. Maka dia tak tetap duk pergi hak mu. Tu mengira ruka rizak. Duk pergi ya boleh bagi. Masa dulu boleh royak dah. Kedua klik sini. Kedua daripada bahagian kam tu. Klik hak humi ni. Ialah kam al-mufasil. Iaitu al-mufasil, kam mufasil tu. Ialah barang yang tiada ada padanya pada barang tu hak mustarak. Tidak ada hak mustarak. Iaitu barang yang tiada ada padanya hak mustarak tu ataupun yang keduanya tu ialah al-adadu bilangan. Ialah dah. Tergambar bilangan. Nak gambar bilangan hak ada hak mustarak ni kata gitu. 1 2 kata gitu. 3. Naik kereta tokoh ni atas 1 2 3 4 tak ada je lah ni. Tak ada hubung apa nak kat belah tak boleh ya 1 2 bilangnya dah. Tak payah leh. Gambar gitu dia tak ada hak mustarak. Maqulatul kaif. Dan kaif iaitu daerah kah? Dan kaif iaitu kaif tu satu arak yang tiada mengkehendaki ia arak akan bagi zatnya zat arak. Gapo ini diri kaif. Ini diri dia tu tak terima bahagi seperti kam. Ayat ni dah. Diri dia tak terima bahagi seperti kam dak. Dan tiada terhenti oleh tergambarnya gambar bagi arak tu ataupun kaif tu. Tak ada terhenti tergambar arak ataupun kaif itu tak ada terhenti atas tergambar yang lainnya. Yang lain pada arak itu tu. Yang lain pada kaif tu. Yang ni kita nak gambar dia, kita nak reti dia, tak kena duk sakut reti hak lain dulu dak. Ia tak sepa kita nak reti kata seorang ni bapak, ia kena nak reti kata ia kena ada anak. Betul kan? Maka ni dak. Macam mana seperti tata merah. Sudah reti merah Seperti ni misal. Hak ni ya kaif ni ya dapat. Ya dapat sini bagi ni. Kita baca dulu tengok dia kata. Seperti zaujiyah. Apa zaujiyah ni bilangan yang cukup gu. Tulis gitu di kampung sini kan. Dan fardiyah. Ini bilangan yang tidak cukup gu. Yalah tu. Ini bilangan cukup gu ni. Ini tak cukup gu ni. Diri bilangan tu emang takam. Hak bersifat dengan bilangan tu cukup gu tak cukup gu. Tu hak tu kaif. Hak ni tengah je dak ni bilangan tu makna ya kam. Sifat bagi kam tu. Kaif ni kecap dah kaif hak ni hak mukhtasah bi kam panggil. Hak sifat bagi kam hak tu sat ni dah. Diri cukup gu, diri tak cukup gu dia bilangan dia tu. Tu panggil kaif. Dalam mulut kata ini isyarat syarah, ini isyarat oleh syarah kepada kaifiyat al-mukhtasah bil kamiyat. Yakni kaif yang tertentu dengan kam.
Mengita kaif hak ada sifat tentu bagi kam sat ni, bagi bilangnya sat ni. Cukup go tu, tak cukup go tu. Yalah tu. Habis hak tu pertama, mengkaif mukhtasah bil kam. Tu pertama. Dan manis ni misal lagi ni. Yo misal banyak ni dengan sebab ya isyarat bahagia dah. Bahagia bagi kaif tu. Dan manis menisan madu. Dan panas api. Dan seperti merah muka orang yang malu. Misal ni saat ni ini misal sebut saat ni tu. Syarah isyarat oleh syarah kepada kaifiyat al-mahsusah. Kaifiyat mahsusah. Kaifiyat mahsusah ni makna yang dapat dia tu dengan salah satu daripada pencederaan yang 5. Yang zahir tu. 5 tu lah. 5 hawas tu. Pecium, yalah tu. Pekecak, pendengar, pelihat, persentuh tu. Yalah tu. Mana kita kata manis menisan madu. Hak tu dapat dia dengan pekecak kan. Yalah tu yang ada di lidah tu. Panas api. Hak tu dengan penyetuh. Merah muka orang malu dapat dengan pelihat. Yang ada di mata tu. Kita tengok, oh merah weh. Tu mengita kaif hak mahsusah panggil. Dapat dia dengan salah satu daripada hawas yang 5 tu. Belik kita cek sini kan. Bahasa Jawi dah kagena sini. Belik kita buh kacak dia nak dera-dera enah. Dan iaitu ni kaifiyat mahsusah tu. Kaifat mahsusah tu. Dua bahagi, ada dua bahagi. Ada dua bahagi tu. Pertamanya daripada dua tu ialah rasikah. Yang murad dengan rasikah di sini nak pada lurah je. Hak yang pesan tetap makna ya. Pesan tetap. Hak murad dengan rasikah di sini hak pesan tetap. Gitulah ya duk. Tak boleh huai dah gitu. Tu hak murad dengan arti rasikah sini. Ya ada dua. Satu hak rasikah. Mana hak rasikah tu? Iaitu hak rasikah tu misal manih menisan madu. Hak lah sebut hak ni dia. Tu tak boleh huai dah. Nak manis saya madu ya ni saya asli. Musa belilah mungki. Dan panas api ialah tu. Tidak api aku sejuk ya tu nak benar. Pekan ya lewat cicing tak ada boya. Tu cicing dak air tu ada boya. Ayah nak benar. Dan keduanya ghairu rasikah. Keduanya dua daripada dua bahagian kaif mahsusah tu. Ialah kaif ghairu rasikah. Ghairu rasikah di sini murad dia maknanya tak lekat lama, mudah hilang. Start je. Magi habis. Dan iaitu ghairu rasikah ni misal merah muka orang yang malu tu. Start je. Habis malu tu tak apalah. Dan dinamakan yang pertama itu hak rasikah tetap tu. Seperti manis menisan madu tu. Ialah nama dia infialiyat. Tu istilah dia panggil. Ni istilah dia ni. Yang pertama tu klik kepada hak rasikah tu. Rasikah misal hak manis menisan madu tu. Hak pesan tetap tu. Tak boleh nak hilang dia tu. Haduk pada dia tu. Mengita infialiyat ni istilah dia. Menginfialiyat. Dan yang kedua hak ghairu rasikah tu. Seperti merah muka orang malu tu. Yang kedua itu ialah nama dia infialat. Itu istilah dia. Dua dah. Kaif bagi tu baik. Satu mukhtasah bil kam. Yang keduanya mahsusah. Yang ketiga pula. Wasapa dalam ni nyok misal 3 ya le. Ya sungguh ya pak. Kita ngaji ngaboli ni lah pak. Dan mendatang ia musannaf ia nazim akan misal bagi kaifiyat nafsaniyah dengan kata nazim.
kaifiat nafsaniyah ni maknanya kaif yang tertentu dengan yang ampunya nyawa ya. Yang tertentu dengan ampunya nyawa. Yang tertentu dengan ampunya nyawa ya. Daripada yang bahasa kebinatangan ni, manusia ke, binatang ke, gitu. Hak alam makulatu wadihah yak gitulah. Hak ngaji ngaboli dia. Mengata kaifiat nafsaniyah ni hak tertentu dengan yang bahasa ada nyawa. Kita pergi mudah-mudah bahasa ada nyawa. Ya bagi misalnya dengan kata gini, dan idrakat segala pendapat-pendapat wasa boleh gitu ialah tu, dan segala jahalat segala yang jahil-jahil wasa tak kerti kok tu ialah tu, tak mana, dan segala sakit yang ada di dia tu, dan segala yang lazat yang ada di dia tu. Dan bermula ini apa tu ke satu bawah, kaluhu dan bermula ini tu ialah kembali rojok klik kepada katanya idrakat, ini segala pendapat tu. Ibu mula ini segala pendapat tu, idrakat tu situ. Dan kalam yang kemudiannya ikut tu kok yang diisyaratkan dengannya bagi kaifiat nafsaniyah. Dia kaifiat nafsaniyah ni dia ni ya ada sagi kaif hak istidadiyah kita lihat di sini. Tagih ni dulu. Dan bermula ini kaif hak apa seperti idrakat tu. Kaif hak nafsaniyah tu. Ialah dinamakan dia kan situ pula apa kaif nafsaniyah tak apa ataupun idrakat tak apa. Dinama malakah. Klik sini klik hak awal di umum sikit. Kaif nafsaniyah tu. Dinamakan dia kan kaif nafsaniyah tu dinama malakat. Ini malakah. Kata dinama gitu jika tetap ia kaif tu pada diri itu. Jika ia tetap lah. Apabila tetap memang malakah. Memang malakah. Dan jika tidak, apa tidak, yakni jika tidak tetap ia kaif tu pada diri itu, maka tiada, yakni maka tiada dinamakan dia kan kaif tu yang tidak tetap tu, tidak dinama malakah, tidak nama malakah. Kerana apa tidak dinama malakah? Kerana bahawa sesungguh sifat hak ning yakit situ sini hak dua-dua tu lah. Dinamakan dia malakah jika tetap dan tidak dinamakan malakah jika tak tetap tu. Kerana apa? Ni. Kerana bahawa sesungguh kalau wesa sedap, kerana bahawa sesungguh sedap sikit. Sebab bahawa tu ia ringkas pada bahawa sungguh dah. Kerana bahawa sesungguh tapi baca boleh tak lemah lah kan. Kerana bahawa sesungguh sifat yang hasil bagi manusia pada awal pekerjaan manusia tu, hak hasil pada awal pekerjaan tu ialah dinamakan dia kan sifat tu yang hasil bagi manusia pada awal pekerjaan tu dinamakan hal. Yang pertama tak tetap lagi boleh bahasa apa boleh ni memanggil hal. Sebab apa dinamakan hal? Kerana bahawa sesungguh yang bersifat dengannya dengan ini kaifiat nafsaniyah ni yang dinamakan dia hal tu, halan tu, ialah kuasa ia siapa? Ia manusia tu atas menghilangkan dia kan sifat yang hasil bagi manusia pada awal pekerjaan tu. Yakni hal tu lah. Dia kuasa nak buat lagi. Murad kuasa dia nak buat lagi tu, dia nak hilang daripada tabiat begitu tu, hilang daripada panah biasa meh gitu tu, dengan sebab dia tu tak ada tetap lagi dah. Yalah kan? Dia tak tetap lagi. Awal baru boleh tak tetap lagi. Mereka dia kuasa nak menghilangkan dia tu. Apabila gitu bukan tetap memanggil hal. Maka apabila sabit ia kaifiat nafsaniyah tu pada tempatnya, tempat kaifiat nafsaniyah dan tetap ia kaifiat nafsaniyah, yakni padanya pada tempat itu tu. Bekno tu kata tetap pada tempat tu dan sabit pada tempat tu. Ni taswir dengan taswir tu nak yakta dengan tu jadi taswir tu.
dengan taswir sekira. Taswir tu ayat lafaz dengan tu. Tetap. Taswir pada kata sabit ia pada tempatnya dan tetap ia padanya tu. Taswir itu dengan sekira, kalau kita baca dengan taswir nak baca lah. Dengan sekira, bagi lafaz taswir itu supaya sedar kata dengan tu nak taswir. Dengan sekira tiada mungkin, tiada boleh lah oleh menghilangkan dia kan sifat itu. Tiada mungkin bagi yang bersifat dengannya, dengan sifat itu. Tak boleh nak hilang dah. Nak buat tak boleh. Bakal dia lekat gitu. Maka apabila sabit jawab. Nescaya dinamakan dia kan sifat itu tu malakah. Dia panggil malakah lah. Dia tetap. Dia tetap. Tetap tak boleh nak ubah, tetap sungguh, kejap sungguh. Supaya ilmu orang mahir sungguh. Wayaklah faraid apa tu baik. Tetap sungguh. Seolah malakah bagi dia. Itulah tu. Dia bagi 3 di sini. Hak sagi kaf isti'dadiyah. Ada apa? Tagi dulu. Makulatul idafah. Ni ngaji dengan arah-arah ni. Ya asal lagi tu hak kita buat asal kita tak nama kula satu samarah apa. Nanti untuk buat nung dalam sikit dia ni. Tapi ibarat mudah. Makulatul idafah dan al mudaf. Dia ada mata itulah. Wal mudafu mata apa tu. Yakni idafah panggil makulatul idafah dia panggil. Ni nahwu dah yang mata. Tengok dulu. Dengar sikit nahwu lah. Dan iaitu idafah tu satu nisbah yang kedatangan bagi suatu. Kedatangan ini sifat yang baru mari bagi suatu. Dulu tak ada sifat ni tapi baru mari lah. Dulu biasalah ni orang cikgu. Betul, cikgu je lah tu. Sifat yang baru mari tu. Iaitu satu nisbah yang kedatangan bagi sesuatu yang tiada ditaakulkan, tiada difahamkan, tiada digertikan dia kan nisbah sakning tu. Kan dia buat ridah dalam tu. Difahamkan dia ni kan satu nisbah yang kedatangan bagi sesuatu tu. Kita tak gerti melainkan dengan diadukan kepada nisbah yang lain. Gamak ni. Kita tak tidak gamar kata ya bapak mereka dengan kita gini nisbah kepada seorang anak. Maka sifat bapak, sifat kebapakan itulah mewangi makulatul idafah. Bukan diri zat bapak tu. Sifat kebapak ke dia tu. Dengan sebab kita nak tahu kerana kita gini nisbah kepada yang satu yang lain lagi. Nisbah kepada sifat keanakan tu bagi seorang lagi tu. Misal, bermula misal demikian itu ialah seperti ubuwah, kebapakan dan bunuwah, keanakan. Bukan diri zat bapak, diri zat anak tu. Diri sifat kebapak ke, sifat keanakan tu. Maka kita tak akan tergamar bahawa seorang itu adalah bapak melainkan dengan kita adukan dia seorang itu kepada seorang yang dinamakan anak yang hasil darinya dari seorang itu, seorang bapa itu. Ialah. Maka dia nak di sini bukan nak diri zat, dia nak diri sifat lah, diri sifat kebapakan tu. Dan seperti segala kuliah yang 5 itu. Mana kuliah yang 5? Dan iaitu jenis, fasal dan nauqah dan ar'am. Ni lah ni. Orang nak ngaji matik nak buat takrif nak apa nak gerti hak ni. Ini nak gerti. Dia kata, maka sesungguh jenis tu seumpama hayawan tu, misal jenis ni. Masalah itu ialah tiada ditergambarkan dia kan hayawan tu. Bawah. Takut tak faham. Yakni hak ni tak silap kita hak ni tak termak tamah ke di atas ni. Yakni tiada tergambarkan al-hayawan itu jenis atau lainnya daripada jenis. Tetap gambar naftai ni jenis ke fasa kan nau
Kita tak gamar melainkan dengan nisbah kepada sesuatu perkara yang lain. Nisbah yang lain. Nisbah kepada misal, nisbah kepada lemung kan misalnya. Nisbah kepada urai kah. Apabila tersebut itu, hayawan tu makna dia jenis lah, jenis tinggi ada tu sikit. Bukan jenis alif, bukan jenis tinggi ada tu sikit. Yang bawah tu. Seperti misal al-hayawan itu dengan nisbah kepada insan. Kalau kita pergi nisbah, pergi adu kepada manusia, nate kita pergi adu kepada manusia, maka ia hayawan tu ialah jenis sebab ia tinggi daripada manusia. Nate sebab hayawan dia umum. Manusia pun masuk bawah dia. Lemung kubang masuk bawah dia. Dan dengan nisbah kepada nami, maka ia hayawan tu dengan nisbah tu atau ada dengan nisbah pada hayawan. Dan al-hayawan itu atau ada insan tu dengan nisbah pada insan tu. Takdirnya dan hayawan itu dengan nisbah kepada an-nami tu, maka ia hayawan ialah nau idafi. Sebab nami tu kat atas. Nami ni bahasa ni subuh. Subuh ia boleh naik, boleh besar, boleh gitu. Ia ada dua pula itu, hak bahasa nami baru nami. Maka hayawan tu bawah tu. Jadi hayawan tu genah lah. Nami tinggi sikit kali tagi adu. Lepas tu kecil aku makan sikit ya, pada 4 ringgit ya okey. Bukan sikit dah kuat adu dengan mu puluh. Tadi ku sikit ya. Yang kita nak faham dia kena adu manggil. Makulatul mata. Lah baca. Tak apa tak. Dan mata, iaitu mata tu. Bila nak kata? Lama kata gitu, pakai makna. Dan mata, iaitu hasil, yakni didapat sesuatu pada masa. Bukan makna nak di masa, nak di hasil sesuatu pada masa tu. Hasil sesuatu pada masa. Lepas tu gopo masa dia duduk bawah tu. Kita pergi dulu. Seperti keadaan berlaku gerhana tu. Keadaan berlaku gerhana ni gerhana bulan. Tak maksud itu. Berlaku pada bulan bagian-bagian berlaku gerhana bulan. Gitu. Itu mengita hasil suatu. Berlaku tu. Berlaku tu gerhana bulan tu mengita suatu. Hasil suatu pada masa. Mana pada masa tu? Pada bulan bergiya-bergiya tu. Ialah tu. Maka ini ya makulatul matang dia dua. Ya itu bagi dua misal tu. Maka ini hak tu misal berlaku gerhana bulan pada bulan gia-gia tu ialah isyarat oleh syarah kepada misal bagi mata ghairu hakiki. Ghairu hakiki ni makna dia bukan masa tu pas bulan, bukan gerhana habis lah bulan tu. Ya ada hari ya semalam tu ya. Tapi kecek dengan apa-apa umum tu. Mana gitu. Seperti boleh misal seperti kita seorang ibu tu warna dia tu hari bukan makna sehari tu duduk tengah duduk warna tu baik itu bukan. Tapi kecek dengan luah manggil. Dengan luah masa tu. Padahal 5 week tu kita kata bolehlah. Tak sewarna lah. Atau seperti misal, atau misal yang dua, atau seperti berlaku gerhana bulan pada jam bagian-bagian. Ni ialah ni. Ni ditentu jam tu penuh dengan dia gerhana. Maka ini isyarat oleh syarah kepada misal bagi mata hakiki. Ialah tu. Dan dan dinamakan dia kan mata ni ini makulah bos itu. Dan dinamakan dia kan ini makulah ni. Dinama dengan mata sebab apa? Kerana berlaku makulah ini ni. Pada jawab bagi soalan mata bila masa. Ialah tu. Ya berlaku situ. Wallahu a'lam. Dan ke satu bawah. Rasa baca apa ke satu ya peluah gitu tambah sikit. Faidatun. Telah bersalahan ulama pada tu bukan kot tu. Jadi kot tu. Telah bersalahan ulama kot hakikah. Aish, ni.
pada tu titik stay. Hakikat masuk atas 5 pendapat. 5 pendapat. Tulis pada 5 tu. Pak pertama hukamat. Pak yang pertama tu ialah hukamat. Pak yang pertama 1 2 3 4 tu lah. Ialah pendapat bagi hukamat. Tulis situ takut kita baca Geno ni. Geno tu masuk pelik-pelik ni. Ya dah pelik so tu. Kau satu hak pelik tu. Kau satu ni nak ingat pendapat ni. Salah. Nak kata pegung ahli sunnah dengan akidah kita kan. Belawai benar. Kau satu ni ingat ya atas. Ialah masa tu gapo? Ialah jauhar. Ya kita nak berhenti dia nak yak fak dia ni. Dia nak yak fak hukamat. Falsafah ya pergi begini. Bukan kita nak bagi kita pergi baik ia, nak bagi kita faham hak ia. Ialah jauhar yang sunyi daripada madah, sunyi daripada beheh-beheh, sunyi daripada alat, sunyi daripada capur sunyi daripada beheh lah. Apa nak oyak lah. Dan tidak terima ia ini jauhar ni, ini masa ni tidak terima akan ketiadaan bagi dirinya, diri jauhar, diri masa tu. Kecek dah mudahnya koding. Tu. Kata tiada terima ia akan ketiadaan bagi dirinya tu. Kecek dah mudah koding. Pendapat ni siu ni. Tulis ada pendapat ke satu tu. Maka pendapat ini tulis luar itu. Maka pendapat ini tidak termasuk dalam makulat sama sekali. Tidak termasuk dalam makulat sama sekali. Kerana apa? Kerana tulis itu. Kerana tidak terima ia atau ilat yang tak masuk. Kerana tidak terima ia akan ketiadaan bagi dirinya. Kerana tidak terima ia akan ketiadaan bagi dirinya ialah wajibul wujudi. Gitu. Kerana tidak terima ia akan ketiadaan bagi dirinya itu ialah wajibul wujud. Kalau tidak terima binasa itu wajibul wujud. Yang wajibul wujud ialah Allah Ta'ala ya. Allah Ta'ala ya hak wajib ada. Hak tak terima binasa tu. Adapun bahasan makulat ini terkena kepada mumkinat yang maujud. Terkena kepada mumkinat segala mungkin itulah yang maujud, yang ada ya. Maka pendapat ini, pendapat ke satu ni. Maka pendapat ini membawa kepada bahawa ada lagi yang qadim. Ada lagi yang qadim yang selain daripada Allah. Itu ada. Maka pendapat ini membawa kepada bahawa ada lagi yang qadim yang selain dari Allah. Maka iaitu kufur. Itu kufur lah. Baik duk ngaji ni, ngaji bukan nak suruh etika, nak suruh tahu hak lemo sini. Habis. Yang kedua, pendapat hakikat masa yang kedua. Dia atau ya pendapat pertama ni sebut atau masa ni jauhat yang sunyi pada madah, lepas tu jauhat yang tak terima binasa, Cik Hamdah. Koding lah. Pendapat ni hak siu ni. Maka pendapat ni tak masuk dalam bahasa makulat yang mula lagi. Kerana makulat ni dia duk cara tertemna mungkin ya. Kalau tidak terima ia akan ketiadaan bagi dirinya, hak ni jadi koding dah ni. Jadi bakar, jadi kekal gitu. Maka hak tu bukan benar mungkin. Jadi atau dua koding kalau kira tuhai koding, masa apa koding. Hak ni tak boleh ni. Ini pendapat yang kedua. Ni siu ni, hak siu kita kita ngaji pula siapa ikut kita ngaji hak sesat ke apa, bukan kita hak kita ngaji tu hak kita tak pegang, bukan.
Kalau orang nak tidak dia pergi sini, tengok hidup hajar ni. Mungkin tidak ada tolong. Fak duk ngaji hak tok Chan tu jeng lama. Kedua, ialah falak yang besar. Tu pendapat. Masa apa ialah falak yang besar. Kita recek Yawi di falak ke tu lah, di mikah ke lah. Ialah falak yang besar, yakni diri falak tu. Kena ada diri falak tu. Pendapat ini kena ya dia kata kalau tu pendapat ini masa tu kena ada diri falak ialah kena kepada jauhat. Diri falak lah. Diri zat falak tu kena kata jauhat. Pendapat yang dua ni hukamat lagi ni. Pendapat yang ketiga ialah gerak falak tu. Diri falak tu gerak tu musing tu. Diri gerak falak tu lah mengeta masa. Pendapat yang tiga kata. Hak ni masuk dalam makulatul aina ni. Dah situ dah sini dia yang mengeta ya gerak masuk dalam makulatul aina ni. Makulatul aina. Yang tiga ni, yang empat hak ni hak masyhur di sini dia ni. Kalau dalam kitab Makulatul Wadihahnya iaitu pendapat hak ni hak masyhur di si hukama, masyhur di si fiqh. Pendapat yang keempat ni ialah miqdar ni sakatan gerak falak tu. Sakatan gerak falak tu. Qadar gerak falak tu panggil. Qadar gerak falak tu lah panggil masa. Pendapat yang empat ni. Hak ni kata kira pendapat ni berarti masa tu termasuk dalam Makulatul Kam. Akal 5. Hak ni hak hak kita. Ni hak kita ni. Empat awal tu hak hukamat. Akal 5 ialah ini bermula masa itu ialah bahawa sesungguhnya zaman tu ataupun bermula pendapat yang 5 nampak gitu. Bermula pendapat yang kelima ialah bahawa sesungguhnya zaman tu. Ajak wisiah. Ialah mutajaddi, yakni perkara yang baru kedatangan yang maklum. Perkara yang baru kedatangan yang maklum. Misal tulis dua, seperti jam kumila pagi. Itu. Seperti misal jam kumila pagi. Misal. Tu maklum tu lah. Apa mari tu. Ya jam mari kumila pagi tu. Maklum tu cerak dia mau tahu belaka ni. Dia kumila pagi pian ni. Yang ditakdirkan dengan dia dengan tu perkara yang baru kedatangan yang maklum tu ditakdir akan mutajaddi yang mauhum, akan perkara yang baru kedatangi tapi yang mauhum, yang tak cerak, yang mauhum ni yang tak cerak. Sebab apa ditakdir? Misal situ, misal mutajaddi yang mauhum tu seperti mari Zaid sekolah. Seperti mari oleh Zaid sekolah tu. Zaid mari sekolah tu duk mauhum. Zaid mari piano. Itu kumilai tu kita maklum belaka lah. Lepas dia baris kumilai tu kita maklum belaka. Kita maklum kumilai tu. Tapi mari Zaid tu kru tak tahu tu. Zaid mari piano. Tu mahum. Maka kita ambil je tu lah. Ambil je kumilai tu lah. Ditakdirkan di atas yang mahum tu. Ditakdir tah tu. Zaid tak mari piano tak tahu. Kumilai mahal lah. Itu. Sebab pernah ditakdirkan dengannya atas yang terjadi yang mahum tu. Kerana menghilangkan bagi ibham ialah dia tak cerak tu. Tak cerak pi mana Ustaz mari. Kumilai cikgu. Ialah. Kata dan terkadang berakas-akaslah ia demikian. Kata berakas tu dengan sebab barang yang ialah perkara yang digamakan itu. Hak nak gamar. Misalnya tu guru tak tahu. Kalau misalnya mari Zaid tu maklum, tu tahu tak Zaid mari pianing. Zaid mari pianing. Tengok misal ni. Misalnya jalan apa? Jalan ni yo ya ni. Misal ya. Misal masa. Ni misal dia. Kata seperti kita kata naik matahari dengan mari Zaid. Kita kata dua ni. Dapat ya. Ni naik matahari. Dulu makna Samsi. Naik matahari. Ni makna ya. Berapa ni? Kita ni. Mari Zaid tak? Mari Zaid. Ya Zaid. Tu mari Zaid. Maka ingat buat ni. Ya tak apabila orang tanya. Nak misal dah nampak. Apa ni soalan? Mata
Sebenarnya bila zat mari. Nah, apabila bertanya bila zat mari, berarti zat mari tu ilmu duk mauhum tu. Tak tahu masa mana zat mari tu. Tu hak mauhum, patut kita jawab. Ni. Ketika matahari naik. Ketika matahari naik ni panggil maklum ni, tahu belaka. Di atas hak ni hak maklum, matahari naik hak maklum. Zat mari tu hak mauhum. Berarti kita ambil hak ni. Ambil hak ni. Hak maklum ni lah. Dia takdir di atas hak mauhum tu. Supaya apa nak hilang ibham tu. Untuk semabuk. Pergi mana? Zat mari. Tu pergi matahari naik dah. Pergi mana? Pergi subuh pergi mana? Oh, nung matahari seluruh rumah tu. Alah. Betul kalau terakas mana? Terakas di atas ni pula kan ni. Kalau terakas. Nemo tahu matahari. Nemo tahu ni. Nemo tahu. Ni maklum pula kalau terakas. Terakas tu nak uka soleh. Dia tanya gini pula. Bila naik matahari? Mana waktu pula? Bila nak matahari. Jadi tak nak matahari tu mauhum. Kata dia mau jawab. Dia zat mari tu. Jadi tak zat tu maklum. Mau tahu pi masa zat mari tu. Matahari tu lembat tahu. Matahari nak pi mana? Pi zat mari tu. Jadi akah balik ya kira gitu. Ni pendapat yang kelima. Ya kira hak nak maklum hak tu ambil takdir di atas hak mauhum. Sebab apa nak hilang bah? Pi mana? Tu adik faham tu. Maka pendapat yang lima ni lah yang kelima inilah pendapat Mazhab al-Asy'ariyah kata. Intaha hasyiatihi hasyiah dia. Tu maqulatul mata, waktu kilah masa bawah. Ini maqulatul aina.